MN82S. Dia boleh buka dia punya bonet. Pintu belakang pun boleh buka juga. 4 pintu boleh buka bersama-sama. Memang padu guys. Dia ada suspension depan dengan belakang. Suspension ada depan belakang. Lepas tu dia ada lampu depan. Dia ada lampu kat belakang. Padu guys. Lampu dia boleh tutup ya. Kalau tak mau lampu boleh tutup. Boleh buka lampu. Lepas tu ada signal. Kiri kanan ada signal. Ada double signal lagi guys. Padu tak padu? Boleh jalan slow ke? Yes, of course. Boleh control dia punya speed. Nak laju pun boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas tu dia guna servo guys. Yes, of course kita boleh control sikit-sikit. Like that. Like this. Like that. Like this. Like that. Nampak? Boleh control dia punya speed. Tayar dia tayar lembut bukan tayar keras, tayar getah. Tayar getah guys. Padu guys ini. Memang berbaloi lah kalau hampa nak main. Kalau hampa berminat, link kat bawah tu guys. Boleh tekan dan dapatkan sekarang.